Pandai buat duit, tapi tak tentu lagi pandai simpan duit. Bagi orang yang buat bisnes, bukan sahaja kena pandai cari untung, tapi juga perlu pandai untuk simpan hasil keuntungan. Ramai yang buat bisnes kerja keras setiap hari, tapi selalu tak nampak hasil keuntungan tu ke mana. Akhir sekali, bila buat bisnes bertahun-tahun, penat sahaja. Nak kata tak untung, untung tu ada, tapi tak nampak ke mana perginya hasil keuntungan tersebut. Sekarang ni dah makin ramai golongan yang buat bisnes alihkan sebahagian keuntungan dalam bentuk aset fizikal seperti emas. Bila alihkan dalam bentuk emas, bukan sahaja duit keuntungan tu susah bocor, malah dalam tempoh jangka masa panjang nilai emas tu dia akan naik. Bila keadaan terdesak seperti kekurangan modal ataupun kecemasan, emas tersebut boleh dicairkan kepada tunai dengan cara pajak ataupun jual. Di Public Go, tuan-puan boleh gunakan platform akaun Gap yang mana ianya bukan komitmen wajib setiap bulan dan fleksibel yang mana sangat sesuai dengan peniaga yang mendapat hasil keuntungan yang tak menentu. Bagi golongan yang buat bisnes dan nak alihkan sebahagian keuntungan ke dalam bentuk emas fizikal, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan guide tuan-puan step by step bagaimana cara untuk bermula.